Biarkan aku berundur jika itu yang telah pun tertulis. Jalanku tak panjang bersama dirimu. Jadikan dia nah, makan. Zim tahu Kak Long tak makan lagi. Makanlah. Kan Kak Long cakap Kak Long tak lapar. Tak faham ke? Ni pergi bawa balik semua makanan ni. Tak nampak orang tengah busy kerja ni? Sufi. Kita kahwin, Sufi. Hai Hazim. Kahwin? Kahwin? Hazim lupa Ha? Siapa antara kita ni? Lupa? Zim tak lupa. Kat depan Zim sekarang ni adalah kakak ipar Zim. Merangkap bekas kekasih Zim. Kat depan Zim ni juga seorang perempuan yang tak dihargai suami, di mana suaminya sekarang ni sedang bermadu kasih, bermadu asmara dengan adik isterinya. Kau hajar kau Kau keluar sekarang. Keluar! Betul kan apa yang saya cakap? Zim betul-betul sayang ke Sufi. Zim tak pernah curang dengan Sufi. Cuma dulu tu Zim serba salah. Telan mati mak. Diluah mati bapa. Sufi faham kan perasaan tu? Betapa kasih, betapa sayangnya Zim pada Sufi. Macam itulah juga betapa sayangnya Zim pada ibu. Zim buat semua ni. Zim lepaskan Sufi. Zim ingat Zim boleh lupa dengan Sufi. Tapi senyum Sufi, manja Sufi, semua tentang diri Sufi, Zim tak boleh nak lupa. Zim betul-betul sayang ke Sufi. Dan perasaan ini takkan pernah hilang. Aku nak tanya kau jawab soalan aku. Kau perempuan kabaret Ha? Mana mungkin aku lupa. Semua orang kampung cakap yang macam mana mak kau yang menyebabkan mak aku sengsara. Kenapa? Ha? Kau jawab. Dengan umpat keji dia hingga ke akhir hayat dia. Sebab itulah aku jadi seorang pendendam. Kau perempuan kabaret. Aku haramkan kau seorang yang lemah. Kahwin dengan anak aku.
Dan tak ada pendirian Sebab langsung, kami dari Azim. keturunan keluarga baik-baik. Dan sejak kau dari itu aku nikat untuk berada dalam keluarga Hasif. Ingat tu. Jangan lupa diri. Kalau mak engkau boleh buat, aku akan balas dendam untuk mak aku dan kawan baik aku, Husna. Kau dengan mak kau yang tak guna ni! Kalau mak kau! Kau keluar! Bila kehilangan cinta mungkin boleh berganti. Tapi cinta aku pada engkau, Azim, bukan satu kehilangan, tapi satu kematian. Dah tak ada apa lagi dah yang tinggal dalam hati ni untuk engkau, Azim. Kosong. Sophie lupa. Lupa tentang indahnya cinta kita. Pertemuan pertama kita. Kenangan-kenangan kita semua tu. Sophie lupa. Sophie cinta pertama Zib. Memisahkan kita, mengingatkanku pada dirimu. Kalau dah mengingatkanku bahwa cintamu telah merasuk jantungku. Sejujurnya ku tak bisa hidup tanpa ada kamu. Aku gila seandainya kamu bisa ulang kembali lagi cinta kita. Sejujurnya ku tak bisa hidup tanpa ada kamu. Aku gila, takkan ku sia-siakan kamu lagi. Takkan ku sia-siakan kamu lagi. Aku tak ingat pula semua tu. Hah? Indah sangat ke? Entahlah, Azim. Aku dah tak peduli dah semua tu. Yang pasti dah tak ada ruang lagi untuk engkau dalam hati aku ni. Bohong. Bohong. Kita bukannya kenal 2-3 hari. Takkan semudah tu je nak lupakan semua kenangan kita. Jarak waktu bukan alasan. Memang mudah pun. Dan tak ada sebab untuk susah sebab aku bukannya hamba cinta. Ada banyak lagi benda yang aku nak fikir sekarang ni. Anak dan perut aku lagi. Kan dah lama balik. Susah sangat ke abang nak bawa Nuri jumpa Makcik Durrah tu? Abang sibuk sikit. Nanti ada masa abang bawa, ya? Yelah, kalau abang sibuk, Nuri pergi dengan Mak Nuri, Kakak Sophie pun okey. Biar Makcik Durrah tahu yang Nuri ni datang minta maaf dengan ikhlas. Tak boleh. Nanti abang bawa. Ya? Awak kena fahamlah. Mak dah macam tu. Kita kena jaga hati dia. Okeylah. Abang. Ada lagi satu. Nuri nak kerja kat KL boleh tak? Okey.
Tapi kerja dekat-dekat sini je. Senang saya nak jumpa awak nanti. Susahlah bang. Nuri bagi abang pilihan. Abang nak bagi Nuri kerja KL ke kerja tempat lain? Nanti abang fikir kan? Malah abang ni. Sayang. Ibu panggil, nanti abang call balik. Ya? Okey, bye. Bagai kisah kita yang Sikit-sikit mak, sikit-sikit mak. Tak boleh habis. silakan berakhir. Patutlah busy. Jalan dengan buah hati. Patutlah Nuri ajak akak pergi lunch. Akak tak nak. Rupanya kakak pergi dating. Nuri cakap apa ni? Ya? Kakak tak faham lah. Alah kakak, ingat Nuri tak nampak ke akak keluar dengan siapa tadi? Amsha. Oh, Amsha. Handsome. Bila nak kahwin? Hai. Ni Nuri nampak kat mana ni? Ha? Kakak, small world lah. Tapi pandai kakak pilih kan? Handsome. Tapi handsome lagi Abang Zaf. Kak, dia kerja apa? Bapak dia kaya tak? Dia panggil akak sayang ke, dia ke? Mengarutlah Nuri ni. Dia orang biasa je. Nuri ni datang seorang je ke? Yap. Seorang. Yelah, Abang Zaf kan sibuk. Nak bawa jumpa Makcik Durah pun tak ada time. Apa lagi nak bawa jumpa mak dengan ayah. Oh. So, mak dia tak tahu lagi? Kakak ni Nuri lah. Kacang goreng je Nuri nak lembutkan hati diorang tu. Apa cerita baru daripada ayah? Kakak dah berubah kan? Apa yang akak berubahnya? Tak adalah Nuri nampak. Lately kakak kuat berangan, mengelamun, nak mengelak daripada Nuri. Kenapa? Nuri ni mengarutlah. Ni, nampak tak ni? Ni, ha? Bertimbun tau kerja atas meja akak ni. Siapa nak buat ni? Akak lah. Okey, kalau bertimbun macam ni, apa kata kita tukar? Kita pergi shopping. Lagipun Nuri dah lama tak shopping ni. Gian lah. Apa? Dah lama tak shopping? Nuri ni pandai buat kelakar lah. Bukan baru shopping hari tu. Harapan menjadi layu. Ingin ku bahagia bersama, menjadi kenangan, memburu impian masa kita selamanya. Kenapa? Tak adalah Abang Zaf ni. Kadang nak datang pukul 6. Ni sekarang pukul 6 lebih ni. Taklah Nuri dah lama tak tengok wayang. Zaf. Nuri ajak dia? Tak tahu Abang Zaf. Abang Zaf.
Kenapa tak cakap Kak Sufi baru sekali? Lah, biarlah Kak Sufi kan kakak I. Lagipun Kak Sufi boleh tengok wayang dengan kita sekali. Ya ke ni? Tak. Nuri, akak ada kena jumpa orang lain pasti. So, akak tak boleh join korang. Okey? Alah, kakak ni tiba-tiba je. Ke kakak nak keluar dengan mamat tu? Oh, dah ada buah hati. Kenapa tak ajak sekali datang sini? Seronok sikit. Tak best lah kalau I ajak dia sekali sebab korang need privacy. Yalah kakak, tapi jangan lupa tau kirim salam dengan bakal Abang Ipar Nuri tu, Amsyah. Siapa nama dia? Amsyah? Kini kan berakhir, ku takkan berpaling, relakan segala. Biarkan aku berundur. Badan dengan muka kau. Geram aku. Tak apa. Aku nak tengok sejauh mana kau nak berlakon. Bersama dirimu. Kalau kau jadi hak aku, Intan Permata, Intan Permata, Intan Belian, Intan Permata, Intan Belian, semua engkau lah, semua engkau. Ha. Yay. Aku tak peduli lagi. Aku tak peduli. Aku tak peduli. Kau hak aku. Kau hak aku. Apa pasal tak angkat ni? Awak call siapa tu? Kak Sofi? Dia jawab tak? Tak jawab lah. Tak apalah. Hantar mesej lah, nanti mesti reply. Dia tidur kot agaknya. Dia reply tak mesej? Kenapa? Panik-panik ni macam kenal je tapi tak kenal Kak Sofi kan? Tak. Kalau tak kenal, tak tahulah Kak Sofi tinggal kat mana kan? Yelah tu. Suri. Sekarang ni Nuri nak abang hantar balik rumah mak ataupun hantar rumah Kak Sofi? Nak kena tunggu juga ke? Abang dah lewat dah ni sayang. Besok ada meeting lagi tau.
pula kan? Pandai-pandailah Muzaffar settlekan. Ku coba ungkap tabir ini, kisah antara kau dan aku, terpisahkan oleh ruang dan waktu, menyudutkanmu, meninggalkanku. Ku merasa telah kehilangan. Apa aku buat kat sini? Aku tak sepatutnya buat macam ni. Kesian Sufi duduk rumah seorang. Yang tak pernah menganggap kamu ada. Asmara mengisahkan kita, mengingatkanku pada dirimu. Gelora mengingatkanku bahwa cintamu telah merasuk jantung. Sorry, aku penat sangat. Ku tak bisa hidup tanpa ada kamu. Aku gila. Seandainya kamu bisa mengulang kembali lagi cinta kita, takkan ku sia-siakan kamu lagi. Sufi, selimut Sufi sejuk. Mana pula si Sufi? Semua nak balas dendam kat aku ni. Tak kejut aku bangun. Alah, ini pun tak faham. Kalau aku tak angkat tu aku tengah busy lah. Saya sampai dalam masa 15 minit lagi. Suruh klien tunggu sekejap. Ya? Jalan jam sikit.
Mana pula Abang Zaf ni? Kalau sibuk, cakap je lah sibuk. SMS kan sekejap je. Suka buat orang pergi bukan. Biarkan aku berundur jika itu yang telah pun tertulis. Dah pun terbiat agaknya je ni. Jom. Aku temankan kau makan. Aku dah kenyang. Lagipun aku tak ada masa. Apa pendapat kau tentang Nuri? Okey. Baik, cantik, ramah, manja. Kau rasa boleh ke dia jadi isteri yang baik? Perkara ni subjektif lah, Zaf. Mungkin dia sesuai untuk engkau, tapi bukan untuk orang lain. Atau mungkin dia sesuai untuk orang lain, tapi bukan untuk engkau. Takkan itu Bunga tak boleh agak? Kami ni dibesarkan dengan orang yang berbeza, walaupun kami adik-beradik kandung. Dan kadang-kadang manusia ni boleh bertindak tanpa diduga. Baik atau tidak sebagai teman hidup adalah pilihan orang yang kita sayang. Kalau kau yakin, kau teruskanlah. Aku tak nak masuk campur. Cik Sophie ada? Tapi yang penting, kau kena selesaikan dulu masalah kita untuk apa yang kita janjikan. Bye. Nuri. Abang Zaf kat sini buat apa? Abang datang nak jumpa Azim, tapi Azim tak ada. Datang singgah jumpa Kak Sophie sekejap. Nuri ada benda nak bincang dengan akak ke? Tak adalah Nuri datang sini sebab Nuri nak bagi tahu yang Nuri dapat kerja kat KL. Dan Nuri nak ajak akak makan sekali. Tapi mungkin Abang Zaf ada benda penting nak bagi tahu Kak Sophie kan? Tak apalah. Hazim kata dia sibuk. Ada kursus. Kemarin dia dah bagi tahu Puan kan? Zaf kerja. Semalam dia ada balik rumah dia. Puan makan dulu Nanti saya telefonkan Hazim ke Muzaffar. Telefon Zaf.
Balik sini? Yalah Puan. Jadi Puan saya pergi. Allah, lupa lagi. Apa dia sayang? Ha? Lupa nak ni, call Kak Sufi nak tanya alamat dia kat mana. Nanti je lah call tu. Kita pergi makan dulu. Abang lapar sangat sekarang ni. Nanti on the way balik KL nanti, kita singgah rumah Kak Sufi. Kita suruh Kak Sufi masak. Hello? Ya, Makna? Ibu? Saya tak tahu Azim pergi mana, Makna. Tak apalah, Makna pandai-pandailah bagi alasan apa-apa. Nanti balik nanti saya pujuk ibu. Ya. Okey, Assalamualaikum. Makcik Dura tu kenapa pula? Biasalah orang sakit. Nak perhatian anak-anak dia. Hello Kak Sufi. Lupa nak tanya, Kak Sufi tinggal kat mana? Tak adalah nak ajak Kak Sufi lepak, nak suruh Kak Sufi masak. Itulah. Nanti apa-apa Kak Sufi SMS address Kak Sufi Okey Kak. Bye. Memang cari naas lah. Nuri, akak minta maaf sangat, Nuri. Ya Allah, kenapalah jadi macam ni? Ya Allah. Nak bercerai pun tak boleh. Mungkin aku silap. Puan, klien dari Sabah akan datang. Nak runding harga. Bila saya boleh confirmkan date? Encik Azim masih bercuti lagi ke? Awak buat hujung bulan ni tentang Encik Azim tu, untuk sementara waktu ni semua urusan dia saya ambil alih. Dia ada family problem. Suzy, saya nak keluar sekejap. Nanti kalau ada apa-apa yang penting, awak tolong inform saya terus. Okey, Puan. Baik. Abang Zaf ni kan, dari tadi masuk kereta sampai sekarang Nuri tengok asyik perangan je. Kalau ya, macam mana? Takkan abang tanya macam tu pun nak marah? Tak adalah kalau ya. Make sure lagi bagus, lagi baik dari Nuri. Dan perempuan tu kalau boleh Nuri tak nak kenal. Kalau Nuri kenal, Nuri tak boleh terima kenyataan lah. Dua-dua Nuri tak nak tengok. Lepas tu Nuri nak buat apa? Tak adalah. Zaman sekarang ni macam-macam boleh jadilah, Abang Zaf. Tapi kalau benda ni betul, tengoklah apa yang Nuri nak buat. Jalanku tak panjang bersama dia.
apa sekarang? Apa yang aku nak buat sekarang ni? Anak ni tak salah. Yang salah engkau, Dura. Perempuan tak guna. Jangan risau, sayang. Jangan risau. Hazim akan pertahankan cinta kita ni. Jangan risau. Sabar. Hazim yang sekarang ni sangat yakin dengan apa yang dia buat. Masa je. Sarapan dululah. Seorang je? Di mana? Puan ada kat bilik. Hazim pun ada. Baru je sampai. Tengah berehat. Penat sangat agaknya tu. Tak apalah, Sufi naik atas dulu Apa khabar? Sihat? Hazim dah berapa hari dah tak balik rumah? Pejabat pun dah tak pergi. Sufi yang satu pejabat dengan dia pun tak tahu dia pergi mana. Ibu tahu dia pergi mana? Ni Mak Nah baru tahu yang Hazim ada balik rumah. Entah dari mana kan dia kan? Peliklah anak ibu seorang ni. Kau tak payah sibuk. Oh, ibu dah boleh cakap. Bagus. Sekarang ni mesti ibu dah rasa kepayahan hidup. Kan? Macam itulah mak aku rasa dulu. Tapi engkau beruntung tau. Sebab mak aku dulu sengsara sampai akhir hayat dia. Dahlah.
Kita lupakan cita-cita lama tu. Sekarang ni aku ada benda yang lagi penting nak beritahu kat kau. Berita gembira. Aku mengandung. Kalau dulu aku main-main je kan dengan kau. Tapi sekarang ni, doktor dah sahkan yang aku mengandung 5 minggu. 5 minggu dah. Bakal cucu kau. Keturunan mak aku. Biarkan aku